Hello. Waalaikumsalam. Siapa di talian ni? Tak dengar lah suara. Cuba buka earphone sekejap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru dengar. Siapa ni? Saya Adnan. Adnan daripada? Saya daripada Rawang. Adnan baru pertama kali call. Yes. Jadi jangan bimbang Adnan. Malam ni Adnan tidak akan diganggu oleh makhluk halus. Okay. Jadi. Okey Adnan. Baru pertama kali call malam ni. Alhamdulillah. Adnan sihat? Cerita. Sihat alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey baik. Silakan Adnan. Okey, kejadian ni berlaku tahun 2016. Okey. Bukannya komen tadi ke? Bukan. Bukan. Okey. Bukan. Cerita ni berlaku pada tahun 2016. Saya dulu duduk Kelantan dulu. Dari Kelantan dapat tukar ke Rawang. Jadi cari tempat sewa rumah dapat di Templar. Di Templar Park? Yes. Templar Park. Okey. Lepas tu tak apalah kan. Duduk hari 2 tu okey, hari minggu okey, dan mari masuk sebulan tu. Dari masuk sebulan tu saya habis kerja malam tu, saya nak dalam pukul 12 lebih saya nak masuk rumah, saya jadi takut. Maknanya masa tu dalam rumah tak ada orang? Anak-anak ada, anak-anak ada. Bini semua ada. Tapi semua ada tidur kan. Okey. Saya nak masuk rumah tu tiba jadi takut. Macam suasana tu dekat perkuburan kan. Saya pun tapi dah rumah sini, dah rumah kena masuk juga lah. Betul. Masuk tapi kita jadi macam berhati-hati masuk. Saya pun jadi rasa macam ni kan. Saya pun jadi malam tu jadi rasa takut semua. Terus masuk bilik, tidur terus. Mandi tak apa pula kan. Lepas tu tak apalah, besok tu nak pergi kerja, kita baru nak letak kunci motor, nak masuk sumbat kunci motor dalam switch tu. Jadi kita rasa macam malasnya, ya Allah kan. Kita tahu malas kita macam mana kan. Kita punya kemalasan kita tahap macam mana kita tahu. Tapi hari ni malas sungguh-sungguh ni. Okey. Malas sungguh ni. Kenapa ni aku ni kan. Kita boleh ikut jadi ni kan. Kita pun rasa pelik tapi tak fikirlah pula benda-benda makhluk apa semua kan. Lepas tu saya selang macam 2-3 bulan tu saya memang malas lah. Saya nak pergi kerja pun dari malam memang saya tak pergi kerja. Macam penyelia telefon pun saya kata lantak lah, malas lah kerja kan. Saya ada di rumah cik kata, cik nak mari melawat saya mari kan. Saya pun jadi kurang ajar apa semua, jadi teruk lah panggil saya masa tu. Masya Allah. Lepas 2-3 bulan tu saya ada member tengok. Member perasan tengok. Siapa muka lain ni kan. Macam dulu gemuk kan, jadi macam nak kurus. Nak kata kurus. Macam isap dadah tu lah. Lebih kurang tu kan. Masya Allah. Apa yang dia tengok kuling kan. Ni macam ada kenal sesuatu ni kan. Saya kata sesuatu apa dia. Saya tak faham macam tu. Saya tak dapat detect saya kena sihir ke apa kan. Lepas tu dia pun kenalkan saya dengan seorang ilmu perubatan lah, pengamal perubatan ni kan. Dia selang 3 biji rumah lah. Lepas tu malam tu dia datang tengok rumah. Dia kata okey tak apa. Dia pengamal perubatan tu dia tengok dia keliling rumah tengok. Dia kata okey. Kita baca Yasin lah, baca Yasin lah. Malam pertama tu baca Yasin lah. Baca Yasin. Macam ada benda jatuh kat dapur, bahagian dapur jatuh. Itu kan. Ada barang jatuh? Ada benda jatuh. Saya pun terkejut lah. Kenapa tu? Ustaz tu sambil baca, buat tak reti je. Baca. Apa malam pertama okey. Lepas malam kedua pun okey. Malam ketiga dia baca Yasin pun okey. Jadi okey lah, jadi tenang lah rumah tu tengok. Kan? Duduk selang 2-3 minggu. Dan mari masak nasi basi pula.
Masak nasi basi. Nasi panas-panas pun jadi macam berlendir. Jadi macam berlendir. Kenapa pula ni kan? Jadi berlendir. Lepas tu saya nak pergi ke dapur pun rasa meremang. Saya lalu kawasan dapur mesti meremang. Saya lalu dekat kawasan dapur mesti meremang. Saya kata aku ni halusinasi ke apa kan? Kerja memang tak pergi dah masa tu. Kerja tak pergi dah. Lepas tu ada lah seorang incas saya tu kata, kita habis dia buat jajah cerita kata saya ni halusinasi ketum lah apa kan. Saya pun jadi nak marah kan, jadi marah. Dia pergi tempat kerja tu, pergi. Saya bertumbuk dengan dia lah. Lepas tu dia kata, apa kau hajar sangat ni kan? Dia kata, apa kau hajar sangat ni kan? Dia rasa sakit lah. Dia kata, sakit lah. Apa kau biadab sangat kau pukul aku ni kan? Dia sakit lah. Saya tak rasa sakit. Dia sakit. Dia rasa sakit sekarang. Asal saya tak rasa dia sakit. Dia kata yang tu lah. Lepas tu apa kau ni kan? Tak apa. Dia kata, tak apa. Tak apa lah, aku maafkan kau kan. Dia kata macam tu lah. Aku maafkan kan. Member semua pegang tak apa kan. Lepas tu okey lah, saya balik lah. Dia balik tu apa ni, supervisor mari jabatan. Tanya apa berlaku pagi petang tadi lah. Tengok apa yang berlaku petang tadi. Dia jadi marah macam nak tahu kan. Dia kata kan, jadi kan dia kata, kau buat pergi periksa PSY lah. Buat rawatan PSY. Saya pun tak apa lah. Saya pergi lah buat rawatan PSY kan. Lepas tu, lepas berlaku tu, tak apa, saya balik rumah. Dia balik rumah tu, time tu, dia nak cakap cerita panjang sudah ni. Tak apa, silakan. Jangan potong-potong. Jangan potong-potong, silakan. Tak apa kan. Lepas tu saya pun dah sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya tak pergi rawatan PSY tu. Jadi dekat rumah ni memang saya duduk nasi basi dah apa kan. Lepas tu dah rasa seram rumah, meremang balik rumah meremang balik kan. Lepas tu yang kita masa tengah diuji Allah ni pun kita tak ingat Tuhan lagi masa tu. Betul. Okey, tak apa. Kita tak ingat Tuhan lagi masa tu kan. Kita duk harap pertolongan manusia kan. Kita duk harap pertolongan manusia ni, duk nak cerita kat manusia ni. Pokok dia orang boleh tolong, tak ada siapa boleh tolong. Jadi nak dijadikan satu hari ni ada seorang orang asli juga. Dia orang asli, tapi dia kerja tempat kerja sekali lah. Dia macam apa ni? Dia dengar lah apa yang saya cerita ni kat orang member ni kan. Semua tak percaya. Jadi dia pun tarik saya kan. Dia tanya, Nan, kau cerita kat dia orang ni apa kau dapat? Dia kata, aku nak luah perasaan aku kata kan, apa yang menjadi kat aku ni kan. Bukan aku saja jadi macam ni kan. Aku bukan saja jadi malas nak kerja kan. Dulu masa di Kelantan aku okey lah kerja. Kenapa di sini kan? Saya kata kan. Lepas tu dia kata, macam ni Nan. Dia orang asli ni dia agama Kristian. Dia pun cakap, Nan, macam ni lah. Kau ada Tuhan kau, aku ada Tuhan aku lah kan. Kau ada kitab kau, aku ada kitab aku. Kenapa kau tak minta tolong pada Tuhan kau? Kau minta tolong pada manusia ni, apa yang dia orang boleh tolong? Berikan Tuhan kau kalau dia izin. Siapa yang boleh tolong kau? Berikan pertolongan Tuhan kau ni. Kenapa kau tak minta doa kat dia? Kenapa kau tak semayang kan? Kalau dia jadi macam ni pun kau tak minta tolong pada Tuhan lagi dia tahu. Sebab kau ni ego kan kan. Saya dengar situ duduk tu. Yelah, memanglah tu duduk yang sampai kau tolak bukannya orang Muslim. Bukan orang Muslim. Agama Kristian. Orang asli tu. Saya dengar tu duduk. Saya pun tak motor terbelah. Saya sampai rumah. Biasa macam rumah macam biasa kan. Rumah masa tu anak-anak tak ada. Bini tak ada. Raja kan. Saya masuk memang seram lah. Lepas tu saya pun buka TV. Masa tu ada rancangan Astro Oasis lah. Yang Zikir lah. Saya buka TV terus.
Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itulah tolong Allah. Allah sebaik penolong. Aduh. Fui, Oh, meremang saya. paling Masya Allah. Jadi dengar TV Allah Akbar, kata ya Allah aku ampunilah dosa-dosa aku, ya Allah aku lupa padamu, ya Allah kan. Memang saya buka TV, balik-balik rumah tu saya terus buka TV. Tuk, ayat tu terus muncul mula. Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dengar tu duduk menangis. Ustaz tu mulalah teriak semayang. Semayang balik kan. Nak solat taubat apa semua. Jadi nak solat taubat tu masa tu dalam jam pukul 11.45 malam. Kita ni nak jumpa Tuhan ni pakai wangi-wangian apa semua kan. Jadi dan duduk siap-siap, duduk mandi apa semua tu, tengok jam, kat pukul 12 lah. Saya pun tak apa. Saya pun usolli sunatan taubat waktu ini ada di bilik tangga. Allah, saya angkat Allah, dia mengilai tepi sebelah tengah saya ni. Melambung saya. Ya Allah, ya Tuhanku. Ui, sekejap. Ui, meremangnya saya. Fush. Uish, ya Allah. Melambung saya macam sudin tu. Bergegak ni. Ui, meremang saya sampai ke atas kepala saya meremang ni. Punya solat taubat aku. Saya melambung terkejut. Dengar ada mengilai sebelah tengah belah kanan ni. Melambung saya ni. Cari selimut tutup ni. Cari MP4 pula ni. Cari MP3. Kok surah Yasin kan. Lepas tu ada duduk main duduk kuih-kuih kita. Duduk main kuih-kuih tu kan. Kita duduk Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Macam orang gila. Jadi macam orang gila. Jadi macam tu kan. Lepas tu saya terlena. Sedar-sedar tengok pagi kan. Tengok pagi tu. Dia pun sedar-sedar bangun pagi tu tengok. Bini pun siap nak bekerja, nak pergi sekolah kan. Saya pun tu. Aku dah lama tak pergi kerja. Pergi lah. Pergi. Asal nak pergi je. Dia mula start. Dia punya apa ni? Malas. Pergelangan tangan. Malas tu satu. Lepas tu pergelangan tangan ni jadi macam orang cucuk. Dia cucuk pergelangan tangan ni. Sendi-sendi kan. Sendi otot semua ni. Macam kerja tu ni kan. Sakit je. Bukan tak tahu nak kata lah. Allah saja tahu kan. Yang tu lah kita tu lah. Yang tu lah kita berasa. Tak siapa tolong masa tu. Tak siapa tolong. Kita harapkan kawan tak tolong. Jadi kita harap pertolongan Allah ni. Time tu barulah cari Allah kan. Baru kita sedar. Hanya ada Allah kan. Kita tolong pada Allah masa tu. Lepas tu tak mana cerita lah. Saya ingat balik. Benda dah lama kan. Apa? Ambil masa. Saya tunggu. Lepas tu lepas sakit tu kita nak buat apa? Kita tak tahu nak buat macam mana kan. Dia hilang rasa sakit tu kejap hilang lah. Lepas tu dia jadi balik. Kejap hilang tu dia jadi balik. Dia kita nak buat macam tu. Saya pun tak pergi kerja. Lepas tu yang pasal rawatan PXY tu tak apalah. Saya pergi lepas tu saya dah buat lah rawatan PXY tu tak apa kan. Rawatan PXY tu dapat MC. Lama juga lah MC kan. Dapat MC tak apa lah. Lepas tu sedang 2-3 bulan 2-5 bulan. Dia kenal tu dekat hampir 2 tahun tu. Masya Allah. Hampir 2 tahun. Saya bila saya dah buat rawatan PXY tu tak apa lah kan. Tak apa lah. Doktor sebelum saya buat rawatan PXY tu saya pergi klinik swasta tu. Untuk buat laporan untuk kerjaan ni kan. Saya jumpa doktor tu. Dia kata, awak nak buat apa rawatan PXY? Awak gila lah dia kata. Saya kata, tak, bukan saya gila je lah. Dah orang, dah bos orang buat yang tu, saya nak buat macam mana kan. Awak kerja mana kan? Lepas tu saya cakap, saya kerja di sini kan. Dia kata, awak punya penolong bos tu nama sekian-sekian. Dia kata, betul itu. Lepas tu dia duduk senyap kan. Macam dia duduk cek duduk macam tu kan. Kenapa doktor? Awak tahu tak? Dia tu dah sihir saya 3 kali dah dia sihir saya. Astaghfirullahalazim. Saya kata pelik.
Apa dia? Sebab apa dia nak buat doktor pula kan? Saya pun tak tahu doktor tu kata kan. Setiap kali dia mari buat rawatan kat klinik saya, mesti saya akan kena. Lepas tu mesti saya akan kena. Dia kata. Masya Allah. Saya pun buat tak indah lah. Lantak lah. Doktor ni menipu kan. Ada percaya benda macam tu saya kata kan. Lepas tu tak apa kan. Lepas tu selang 2-3 minggu macam tu kot. Dalam 2 minggu macam tu lah. Saya pun masa tu semayang duha lah masa tu. Masa tu pagi lah masa tu. Pagi. Time kita diuji Allah ni barulah kita ingat semayang. Semayang penuh lah. Duha apa semua kan. Jadi time saya semayang duha tu, saya baru setangi Hindu. Satu rumah saya ni, baru setangi Hindu ni. Saya kata, rumah belakang aku ni rumah Cina kan. Asal pun baru tolok Hindu ni kan. Saya pun jadi pelik lah. Saya pun tak bawa semayang. Sampai rakaat kedua tu, elok dah tahiyat akhir tu. Dia pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang belah kanan tengok. Bila cik masuk kan? Dia kata, lepas tu dia tak cakap banyak. Dia tu lepas tu jadi asap jadi asap kelabu. Zulu hilang. Ush, merembangnya saya, ya Allah. Saya pun, saya jadi lembik lutut ni. Ni esok ni nak keluar rumah ni. Masuk. Padahal tiang lah tu. Dia beri salam belah kanan tengok. Dia jauh tak jauh mana. Dalam 2-3 kaki yang tu lah. Saya tengok, masa bila cik masuk kan? Dia pun gelak, tu dia terbang tu hilang asap jadi asap kan. Saya kata, saya pun esok ni nak lari keluar ni. Nak buka pintu. Lepas tu, saya kata macam mana ni kan. Aku tahu, apa yang aku nampak tadi, takkan betul kat sana kan. Saya kata kan, takkan benda tu nak buat muka orang alim kot. Sama saya tengah diuji Allah ni, takkan saya nak fitnah dia si bos ni buat kot kan. Saya jadi pelik lah. Saya berubat mengata ni. Mengata saya berubat. Duit habis macam tu, duit. Last saya berubat kat Mindes lah saya berubat. Alhamdulillah. Mengata saya berubat. Last dekat dengan rumah saya, dekat Mindes saya berubat. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Lagipun yang ustaz yang berubat saya tu, dia kata, hang boleh tak maafkan yang orang buat ni. Saya kata pun, mana boleh kata kan. Dia buat aku teruk dia ni kan. Macam tu hang sama dengan iblis dia kata kan. Saya pun jadi marah kat ustaz tu kan. Apa yang cik kata saya, ustaz kata saya iblis pula kan. Apa benda merapu ni, saya pun jadi kurang ajar lah. Jadi bedak dia, jadi marah apa semua kan. Saya pun terus belah kan. Apa salam pula saya terus belah. Dalam tengah mandu kereta tu, saya duk fikir apa benda yang aku buat ni kan. Kenapa biadab sangat aku ni? Kenapa teruk sangat perangai aku sini kan? Ya Allah, tanggu. Dia kata pun, saya pun patah balik, pergi balik rumah Encik Askar tu lah. Saya pun minta maaf kat ustaz yang Askar tu kan. Dia kata, minta maaf cik, kata saya ni biadab dik. Saya tak boleh nak kontrol lah diri saya ni. Itulah dia kata, tak apalah, saya pun maaf, saya maafkan. Saya bukannya kata sebab apa iblis dia kata, dia tanya saya. Pasal dia tanya saya kan. Dia kata, tak tahu ustaz, kata mungkin dia memang tak diri macam tu kot. Hang takkan tak tahu kot. Saya masa tu memang saya agama ni saya kurang ni, saya kata kan. Saya kurang memang sungguh, kurang. Duduk Kelantan dulu, tapi tu lah silap saya duduk Kelantan, tak pergi ke madrasah ni. Tak apa kan. Saya pun dengar ustaz cerita sebab apa iblis ni dikeluarkan daripada syurga kan. Sebab apa? Sebab dia ego. Sebab apa ego? Ego macam hang ni dia kata. Dia tunjuk ustaz kata macam hang ni ego. Betul. Memanglah payah nak maafkan. Cuba hang latih diri. Hang kena latih diri di sifat riak, takbur. Hang kena banyak istighfar. Sebab apa? Sebab hang banyak dosa ni kata kan. Hang tak boleh marah kat aku. Aku bukannya Tuhan kata kan. Aku hanya perantara Allah kata kan. Kalau Allah izinkan aku buat ni, baik-baik lah. Jangan harap kat aku dia kata kan.
harap kat aku, bermakna harap pada aku, pada Pada makhluk lah. aku ni, pada makhluk lah. Jadi, benda ni, sampai bila takkan baik. Dan hamba harap Allah, hang kena berubat diri hang sendiri, kata nak. Hang tak boleh harap kat aku lah. Sikit hang cari telefon aku, sikit hang telefon aku, dia kata kan. Mampu ni aku nak pergi mana-mana, payah kata kan. Ya kan. Apa macam ni nak pergi mana-mana, payah ke. Saya pun tak, okey lah, tak apalah Ustaz. Tak apalah, lepas tu saya setiap malam saya latih diri, buang sifat apa ni, ego tu. Saya buang sifat ego. Memang dulu saya ni macam ego sikit kan. Tapi tak apa, alhamdulillah saya buanglah sifat ego apa semua. Dia kata, Ustaz tu kata kalau kita ni ego, sombong, sikit lah, besar lah tu. Kita ada sombong dalam diri kita ni, tak nak masuk surga lah, kata. Jadi macam mana nak sembuh, kata. Macam mana nak sembuh? Sebab diri hang ada ego, sifat iblis ni. Macam mana nak sembuh? Jadi saya pun latih diri sifat sabar. Bila orang kata tu, kita sabar. Bila orang duk kata ni, kita anggap itu latihan Allah kepada kita untuk kita latih diri kita bersabar kan. Jadi pun kita diam lah, apa orang kata pun diam lah. Tak boleh tahan, kita pun belah lah. Jadi tak apalah benda tu. Saya pun cubalah ubat diri sendiri tu. Kalau baca Yasin, time baca Yasin tu macam-macam lah. Time maghrib tu saya nak baca Yasin tu. Tu kata hebatnya kata ilmu ni, Al-Quran ni hebat ni. Ayat Allah ni memang hebat tu. Belum ni saya baca Yasin ke apa ke surah apa. Macam biasa lah baca, tak nak apa makna langsung kan. Apa pun tak rasa bila baca Yasin tu kan. Jadi satu malam tu Jumaat, Khamis malam Jumaat masa tu. Saya nak sembahyang maghrib masa tu. Saya pun sembahyang maghrib tak apa, sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib pun benda tu duk kacau lagi. Duk nampak, saya nampak kan. Kita tengok menggunakan anak mata ni, kita nampak ni benda ni. Kita nampak benda ni. Bila kita tengok dengan mata kasar ni memang tak nampak. Kita tengok pakai anak mata mesti nampak. Jadi tak apalah, lepas habis sembahyang maghrib tu saya pun selawat saya Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Start saya baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu, saya dah dengar ni benda-benda yang nyusuk mana mari apa semua ni, duk rasa panas tu, rasa panas weh. Sampai saya tak tahu, saya macam nak kata halusinasi tak mungkin. Panas weh. Cepat dia lah. Mencaut habis semua tu kan. Kuatnya saya meremang cerita ni. Saya pun selawat tu Nabi kan. Selawat kan sebelum baca Yasin kan, kita kena selawat lah 11 kali pun. Lepas selawat tu tak pun. Lepas tu saya pun tak apalah. Saya pun baca Yasin wal Quranil Hakim. Time tu dengar lah macam-macam ni. Nak lari tak boleh kan. Benda tu nak lari tak boleh. Macam dia orang kena kunci lah rumah tu kan. Saya pun baca sampailah ke ayat surah Yasin tu, ayat ke-60. Ayat Yasin ke ayat ke-60 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dah baca tu tak tahu lah kata ni, saya tengok macam halusinasi dah, macam mana menjerit-jerit tu, panas pun macam meletup. Saya pun sampai terkejut dulu kan. Ya betul. Saya pun apa dia makna dia kan, ada ayat Yasin tu kan, apa yang hebat sangat ayat ni kan. Saya pun baca je tengok. Telah aku katakan kepada kamu, wahai Bani Adam, janganlah kamu menyembah setan. Yang menyembah setan tu orang apa tu? Sihir kan. Lepas tu kita baca lah sampai ke ayat berapa tu. Innahu lakum aduwwum mubin wa inna buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannam. Inilah neraka Jahannam yang telah kamu dustakannya dahulu. Saya baca tu jadi semangat saya jadi lain tu. Saya pun jadi tak tahu nak kata selama ni saya baca kosong.
Kita baca tak tahu makna apa semua kan. Tapi tu hari tu Allah tunjuk saja kata-kata dia tu, kekuatan ayat-ayat dia tu, ya Allah. Oh, tak boleh dengar ni yang makhluk-makhluk ni yang orang hantar ni nak lari tak boleh. Dah hilang gitu. Jadi masa tu saya tak member lagi masa tu. Orang pulau saya apa semua kan. Tak apalah kan, orang pulau saya. Lepas tu saya pun baca sirah Nabi. Saya beli buku. Tak tahu masa tu tak mana saya teringat nak baca sirah Nabi kan. Saya pun baca sirah Nabi. Nabi, tu lah kata kisah ni Al-Quran pedoman hidup manusia. Betul tak? Memang sungguh lah. Nabi pun orang kata dia gila. Nabi pun kena pulau. Betul. Aku ni manusia biasa. Nabi lagi teruk. Takkan aku dah nak kong lah kan. Takkan dah nak boleh lentok itu tak. Nabi pun dia nak yatim piatu. Tak siapa-siapa kan. Semua dia lagi nak berdakwah lagi teruk kan. Jadi aku ni bukan nak berdakwah apa. Takkan dah cerai kot kan. Jadi kita pun dengan kalau kata kisah apa tu sirah Nabi apa semua dengar menjadi untuk semangatkan hidup saya. Betul. Naikkan semangat saya hidup balik. Saya kata tak ada kawan pun tak kisah. Betul. Aku ada Allah, aku ada Allah ni. Betul. Tak heran lah. Apa nak kawan aku, kawan. Tak nak kawan sudah kan. Tapi tunggulah Allah bagi balik kawan-kawan saya ni. Setelah Allah ambil kawan saya ni, Allah bagi balik. Seorang-seorang datang kan. Walaupun orang kata saya ni gila buat, saya pun tak kisah lah. Nak kata aku pun tak heran lah. Tapi alhamdulillah Allah bagi balik seorang-seorang kawan-kawan saya mari balik kan. Ada bila saya fikir balik kisah ni, jalan cerita Allah buat kat saya ni, hidup saya ni pun macam nikmat lah, nikmat. Betul ya, nikmat. Setiap ujian yang kita lalui ni, bila kita sabar, diakhiri dengan nikmat. Betul ya? Wa inna ma'al usri yusra kan. Alam nasrah laka sadrak. Dan satu lagi, Allah, siapa nama tadi? Adenang Dan satu lagi, kalau Allah ni dok bagi ujian tu kepada Adenang, belum tentu lagi Adenang boleh ada apa yang Adenang ada sekarang ni. Betul. Dari segi pengetahuan, dari segi ilmu agama, macam mana nak menghayati ilmu agama, dok. Maknanya Allah, sebenarnya Allah dia nak angkat seseorang hamba dia. Sebelum Allah nak angkat hamba dia ni, Allah akan bagi ujian dulu pada dia. Yalah, betul. Kan? Ada contoh lah, Adenang Ya. Sambung balik. Itulah cerita lah. Tak, sebenarnya sebagai contoh Adenang cerita tadi, mula-mula dulu yelah orang kata dok semayang kan. Betul tak semayang. Kalau kita ikutkan kalau kita dok semayang, Allah dok suka pada orang dok semayang, betul tak? Tapi bila kita sebut Allah itu Maha Penyayang, walaupun kita buat dosa sekalipun, Allah tetap sayang kita. Tapi sayang pun sayang lah. Tapi sebelum nak angkat darjat, okey, aku bagimu satu ujian. Tengok mu boleh harungi tak ujian ni. Tapi dalam ujian tu lah kita boleh kenal semayang, kita boleh kenal Al-Quran, kita boleh kenal sirah-sirah Nabi dan sebagainya. Itulah nikmat dia. Orang kata dulu sayang Nabi tak? Dia mau sayang Nabi. Dia mau kenal Nabi Muhammad kan. Kita kenal. Lepas tu dia mau sayang. Sayang kita. Tapi hanya di bibir je. Tak sampai ke hati. Betul. Dulu sayang kita sayang Nabi kita kan. Tapi hanya di hati, hanya di bibir je. Dia tak sampai ke hati. Tak sampai ke hati kita kan. Jadi itulah. Kalau boleh, kalau kita nak sayang Nabi kita ni, kita dengar sirah Nabi. Baru kita akan rasa sayang pada Nabi. Betul. Kita sayang Nabi tak? Sayang. Tapi hanya di mulut. Di percakapan, tak sampai ke hati. Itulah cerita. Banyak lagi cerita lah. Sampai nampak real, saya pun nampak real ada lagi. Tak apa, yang tu ada nasipang dulu. Sebab malam ni dah tertanggung saya betapa beratnya cerita ni.
Yang nampak saya dia mula-mula dia nak pergi meremang tu lah. Saya cerita dia bagi meremang tu. Pergi nampak CP-CP. Bagi CP apa? Pergi nampak real muka. Masalahnya malam ni Adnan, dia punya meremang tu dah meremang dia dah padu dah malam ni. Ini bukan CP-CP dah ni. Saya dulu takut hantu ni. Sampailah Allah hantar latihan kat rumah saya terus ni, hantu ni mari duduk. Dia bagi nampak dia lagi meremang, lagi nampak libat tu kan. Satu bagi nampak CP kiri, lepas tu bagi nampak belakang, lepas tu bagi nampak barulah bagi nampak muka dia sebenar. Okey, tak apa. Hantu. Maknanya Adnan ni dia boleh dalam kategori hijab terbuka proses hijab terbuka bukan selalu terbuka tak. Saya bukan yang selalu terbuka. Bukan. Hijab terbuka tu dia dalam segmen saya. Bukan masuk sebab maksud hijab terbuka ni tak semestinya dia boleh nampak, tapi hijab terbuka ni dia lebih kepada satu kisah yang Allah jadikan pada hamba dia, dan disebabkan benda itu seseorang itu dia boleh berubah daripada takut dia jadi pada berani, daripada tak tahu boleh jadi tahu. Itu satu hari tu tak ada benda ni kan, nak tahu pun saya nak kalian tak tahu. Saya baca Yasin. Baca Yasin. Tak lari saya pun kan. Aku baca salah kan. Tentu sekali saya kata, aku baca salah kan ni kan. Ada benda tak kena aku baca ni, dia tak lari benda tu. Sampai saya tengok, tak lari ni. Mana ni kan. Baca-baca tak lari, baca Yasin tak lari kan. Ada benda saya buat tak kena tu. Okey, baik. Adnan. Jadi untuk pada malam ni itu saja yang lain-lain tu Adnan simpan dulu boleh? Boleh insya-Allah. Tapi Adnan kalau esok lah, contohlah kalau Adnan nak telefon saya esok saya live petang, malam tak ada. Petang takut saya kerja. Bukan kenapa lah, cuma saya maklumkan saja. Okey, baik Adnan. Terima kasih untuk perkongsian Adnan pada malam ni. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.